Kak, nak try perfume tak? Perfume tak apalah, tak nak. Alah Kak, try lah. Ini perfume viral ni. Famous lah sekarang. Tak apalah, tak apa. Tak nak. Ini perfume baru ni. Wah, ini perfume saya cari sangat lama. Wangi tak? You pergi sana. Pusing 500 round. Baik. Kenapa you buat macam tu? Awak ingat ini perfume biasa ke? Habis tu ni bukan perfume ke? Ini minyak pukau. Minyak pukau? Apa maksud you? Kalau you sedut minyak ini, you tak akan sedar diri. Kak, cuba je try. Boleh ni. Bagi phone awak. Lepas tu, apa yang dia minta, awak akan bagi semua. Okey, pin number awak berapa? 9. Okey, you duduk sini ya. Jangan pergi mana-mana. Kalau teruk lagi, awak akan diculik. Lain kali, jangan ambil barang daripada orang yang tidak dikenali. Kalau tidak, awak yang susah. Faham? Terima kasih. Orang nak santau kita, orang nak mensihir pada kita, orang nak pukau kita, kita boleh halang, kita boleh tepis. Seperti zikir yang diajarkan oleh ulama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kita nak berjalan, kita baca 3 kali sampai kita rasa tak ada gangguan, insya-Allah selamat. Kita nak masuk rumah, kita baca 3 kali. Kita rasa selesa, tak ada gangguan, insya-Allah kita baru masuk rumah. Begitu juga naik kenderaan dan sebagainya. Yang beri kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis, syaitan, dia tak boleh beri kemudaratan. Tapi dengan zikir ini, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri keselamatan pada kita. Wallahu a'lam.